Assalamualaikum semua dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi join live kami pada pagi ini, sama ada melalui Facebook ataupun TikTok. Okey, hari ini kita nak borak pasal satu topik yang orang selalu dengar tapi kurang faham apa bidang tersebut, iaitu bidang aquaculture, yang mana orang selalu fikir aquaculture ni adalah bidang yang okey, kita bela ikan saja. Tapi sebaliknya sangat special. Dan bestnya hari ini kita ada tetamu khas, iaitu orang kuat dalam aquaculture, Dr. Muhammad Akib bin Baharum, CEO Ain Aquaculture. Jadi kalau korang nak tahu macam mana bidang ini boleh jadi kerjaya masa depan dan nak tahu apa peluang yang ada dalam bidang aquaculture, stay tune bersama kami pada pagi ini. Okey, jom kita terus bersama dengan Dr. Akib. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam, selamat sejahtera. Okey, selamat datang doktor ke podcast Bicara Santai bersama tokoh. Nama saya Syakina Syafika yang akan bersama anda pada pagi ini. Okey, apa khabar doktor? Alhamdulillah baik. Okey, macam mana perjalanan doktor dari doktor ke sini? 2 jam juga perjalanannya. Okey. Tapi saya suka, saya enjoy kerana masih lagi berkisar perjalanan itu, saya boleh tengok alam semesta jadi yang baik. Oh, ya. Okay. Alhamdulillah. Okay, jadi terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa doktor pada pagi ini bersama kami. Ya. Jadi sebelum kita mula, boleh doktor kongsikan sedikit latar belakang doktor dan macam mana doktor boleh mula dalam bidang aquaculture ini? Saya bersama dengan Ain Aquaculture agak sudah lama. Dan kita, Ain Aquaculture ini adalah syarikat yang mengeluarkan benih ikan kerapu dan ikan siakap, juga benih ikan tilapia. Tetapi sebelum itu, sekitar awal tahun 2000, saya pernah dinobatkan sebagai peternak jaya bidang aquaculture dalam penghasilan benih untuk ikan keli. Ya. Itu agak lama lah, ceritanya panjang. Sebelum saya, pada ketika itu saya ada perniagaan sendiri dan sekarang ini saya berimat dengan Ain Aquaculture Semrat. Ya. Macam mana pula latar belakang akademik? Saya sebenarnya tidak. Oh, tidak? Tidak, tetapi atas dasar minat dan sejujurnya pada awal tahun 2000, saya memilih untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Di situ saya ada buat research sendirilah pada ketika itu. Jadi dengan pertolongan daripada Jabatan Perikanan Malaysia, akhirnya saya menjadi usahawan peternakan aquaculture. Macam tu. Ya, ingat doktor dan memang dari bukan. Ya, saya daripada bidang perniagaan. Okey, baik. Okey, baik doktor. Macam kalau kita imbas sejarah dulu, macam mana sebenarnya perkembangan awal aquaculture di Malaysia ni? Bagi saya bahagikan kepada beberapa era, sebab ianya berkembang seawal 50 tahun yang dulu. Jadi pada awalnya, pada tahun 50-an hingga tahun 70-an, aquaculture ini adalah perniagaan, penternakan ikan secara kecil-kecilan di dalam kolam. Itu waktu tu kita nampak dah ada wujudnya kolam-kolam, terutamanya di negeri Kelantan, di negeri Pahang dan juga negeri Perak. Di sekitar itu, dan ternakannya tertumpu hanya kepada ikan tilapia dan ikan keli. Ya, itu kita panggil era tradisional lah. Saya yang gelarkan era tradisional. Lepas itu ianya mengalami fasa modernisasi, di mana pada tahun awal, pada tahun 80-an hingga tahun 2000, di mana kerajaan Malaysia melancarkan program aquaculture kebangsaan, iaitu pada tahun 1983 dengan bantuan daripada FAO, Food Agriculture Organization, WHO. Dan daripada situ adalah untuk menjadikannya ikan adalah sebagai satu protein, penyumbang protein
makanan kepada penduduk Malaysia. Di situ maka tercetuslah atau lahirlah sangkar-sangkar di perairan Malaysia. Ya. Kita boleh tengok yang paling awal, tak salah saya, adalah projek peternakan aquaculture sangkar di Pulau Ketam. Itu yang berlaku pada era tahun 80-an hingga tahun 2000. Di mana yang tak salah saya juga, syarikat aquaculture komersial pertama iaitu Kind Aqua Farm pun muncul. Selepas tahun 2000, kita mengalami fasa teknologi. Era teknologi yang berkisar sehingga sekarang ini, teknologi tinggi. Di mana RAS atau Recirculating Aquaculture System diperkenalkan, yang mana seperti mana ada di sini di Politeknik Jeli. Itu di mana pengurusan mampan air dilaksanakan, di mana air dapat dijimatkan, ikan tidak berbau. Kita ada mitos kata kalau ikan ternakan dalam kolam ni dia berbau. Jadi ikan pun tiada bau. Air diuruskan dengan mampan, penghasilan juga dapat dimaksimumkan. Itu kita dah tu, dan kita ada sekarang ni fasa di mana IoT diperkenalkan. Ya, kita boleh tengok macam syarikat Tropical Aqua Farm apa semua yang menggunakan sistem memberi makan ikan secara IoT, pengurusan air secara IoT, di mana tak seperti zaman saya lah. Zaman sekarang ni pengusaha kontrol menggunakan phone saja daripada rumah. Smart system. Ini eranya mengalami itu. Kenapa? Sebab kita tengok keperluannya untuk penambahan protein atau sebagai sumber makanan mampan untuk rakyat kita sendiri. Itu sebab perkembangan itu wujud. Ya. Okey doktor. Jadi kalau zaman dulu kalau kita tengok kan, mestilah banyak betul masalah nak berbandingkan dengan sekarang, betul tak doktor? Jadi yang boleh doktor kongsikan sedikit masalah pada zaman dulu masa doktor mula-mula. Dia bagi saya aquaculture ni kita kena tahu apa itu aquaculture. Aqua tu ramai tak tahu aquaculture tu apa sebenarnya. Aqua tu adalah kehidupan di dalam air. Aqua, air kan, dan culture, jadi pengurusan atau peternakan yang melibatkan hidupan di dalam air. Ianya bukan hanya ikan sebenarnya. Dia ada udang juga hidupan air, dia ada even tumbuhan akuatik itu adalah daripada air juga. Jadi dia ada besar sebenarnya ini. Ya. Jadi kerajaan telah berjaya, di mana kalau kita tengok dulu penerimaan, sebab kita keperbantungan kepada ikan laut adalah lebih tinggi. Jadi banyak yang dikata kita tidak makan ikan air tawar sebab ada bau. Jadi tiada siapa pengurusan penangkapan, hanya sekitar di dalam sungai. Tetapi kita dah ada sistem. Sekarang ini jauh berbeza. Di mana penghasilan itu, kalau kita tengok satu kejayaan besar bagi Malaysia, bagi Jabatan Perikanan dengan introducekan ikan talapia yang mana sekarang ini mendapat pasaran yang sangat luas dan dimakan oleh siapa saja, saya kata. Ya. Tapi kita ni memang talapia dalam kak punya family, kita ada juga yang gemar talapia merah, talapia hitam. Tetapi itu telah berjaya. Sebab kita kena tahu penduduk kian bertambah. Jadi keperluan sebagai makanan itu adalah tinggi. Keperluan protein itu juga meningkat. Jadi dengan adanya ini saja dapat kita laksanakan atau menjadi sumber makanan kepada kita. Tentang susah payah, jadi kita dah mengalami zaman kemajuan. Tentu ianya berbeza. Jadi dengan adanya sistem yang sekarang, kerja lebih sistematik, lebih dapat dipantau dengan baik supaya penghasilannya juga
terjamin. Ya, tak seperti dahululah. Ya. Okey doktor, jadi kita tahu aquaculture ni sangat penting zaman sekarang, betul tak? Ya, betul. Ya. Terutamanya dalam isu keselamatan makanan negara. Betul. Jadi ya. macam mana sebenarnya aquaculture ni dapat bantu untuk menjamin bekalan makanan di Malaysia ni, doktor? Okey. Kalau kita nak tahu hari ini, hari ini tahun lepas saya boleh kata, Malaysia import lebih kurang 60% ikan untuk keperluan domestik. Jadi kita import ikan untuk keperluan domestik. Satu, kita kena tengok. Malaysia ini struktur negara dia macam mana? Kita dikelilingi oleh laut. Betul. Kita semenanjung. Sabah dan Sarawak juga. Kita ada persaingan pantai yang banyak, yang besar. Kedua, kita ada sumber air yang semula jadi di seluruh Malaysia, saya boleh kata. Yang itu. Jadi, kalau kita terus dengan cara mengimport keperluan ikan tu daripada luar, bagaimana jika berlaku krisis global makanan? Di mana kita waktu tu? Ya, kenapa kita tidak pakai sumber-sumber yang ada di Malaysia, dengan kita tahu Malaysia ini adalah semenanjung, Sabah Sarawak juga pantainya panjang, dan juga kita ada banyak juga tasik-tasik, sungai di seluruh Malaysia. Kenapa kita tak guna pakai kita punya sumber? Sebab kita tahu statistik bekalan 40% kita sekarang ini daripada Jabatan Perikanan Malaysia pada tahun 2024, statistik keperluan penghasilan makanan aquaculture dah meningkat 40%. Tapi kita bercakap pada tahun 2024. Jadi kerajaan melihat ke depan dengan penambahan jumlah penduduk, kita perlu tingkatkan pada tahun 2035 ianya harus mencapai 60%. Jadi aquaculture lah yang sepatutnya mainkan peranan. Betul. Jadi macam mana penambahan tu nak berlaku kalau aquaculture ni tak mainkan peranan? Ya. Okey, baik doktor. Jadi saya sendirilah pelajar aquaculture dan sekarang pensyarah aquaculture kan. Ya, jadi tahniah. jadi daripada dulu lagi orang akan tanya apa aquaculture kan. Ya. Jadi ramai orang mungkin tak perasan beza sebenar aquaculture dengan perikanan. Ya. Jadi dia ada perbezaan. Aquaculture ni adalah salah satu industri yang kita kata penternakan, pengeluaran, pengurusan kehidupan air, kehidupan air dalam environment atau kawasan yang kita boleh kawal. Itu bezaan yang nyata. Tetapi laut seperti laut lah. Dan bila saya maksud kawal, kita boleh kawal sepenuhnya. Dari segi pengurusan air, dari segi pengurusan penyakit, dari segi pengurusan orang kata tenaga kerja, semua dapat dikawal. Jadi kalau kita tengok benda ini dalam lingkungan yang boleh dikawal, tetapi dalam laut benda ni kita tidak boleh dikawal. Kita kata boleh kawal mungkin dengan kelengkapan, tetapi banyak benda yang kita tak boleh kawal. Contoh yang nyata, cuaca. Betul. Macam Kelantan ni yang kita bercakap hari ni, musim tengkujuh kita panggil sini ke, orang Kelantan kata musim tengkujuh. Jadi bila kata musim tengkujuh tu, nelayan tak akan pergi ke laut. Betul. Ya. Dan saya punya kediaman di Kelantan ni pun di pesisiran pantai dekat Pulau Gajah tu, kita dah tahu dah bulan 10 sampai bulan 1 semua bot diangkat naik. Dan kita tengok industrinya tidak besar. Jadi terhad. Bukan kata kita tidak mahu. Dia ada limitation. Dia ada hadnya di situ. Jadi memang kita kerajaan sangat membantu dengan orang kata menyalurkan inisiatif untuk menambahkan jumlah tangkapan. Tapi jumlah tangkapan itu dia sangat bergantung kepada semula jadi. Dan kalau kita tengok sebahagian makanan ikan asalnya dibuat daripada baja ikan.
Bajai ikan itu adalah tangkapan ikan daripada laut yang diproses menjadi tepung ikan. Tapi tengok, bandingkan harga makanan ikan itu, saya tak payah ambil lama. Daripada tahun awal 2000 dengan sekarang. Satu, harganya peningkatan, saya boleh kata lebih pada 200-300%. Perbezaan. Itu satu perkara. Kedua, tak ada. Tak ada benda tu. Jadi maksudnya sumber tu tidak boleh kelestariannya tu tidak ada. Dan kita tengok yang kita biasa. Kita kata masyarakat biasa yang biasa ke pasar. Kalau orang tua dulu kalau kata makan ikan tubuk tu sedap kan? Yang lebar dulu. Tak tahulah, saya pun tak adalah muda sangat. Tapi dulu kalau saya beli ikan tubuk tu dapat di pasar tu dia lebar, ada telur, lemak, kita bakar. Tapi sekarang ni ikan tubuk tu satu susah nak dapat. Nombor dua harga yang tinggi. Nombor tiga ikan tu kecil lah. Maksudnya di laut itu benda itu makin berkurang. Kita boleh nampak benda itu berlaku. Jadi aquaculture ni lah yang terbaik untuk pengurusan benda tu. Dan aquaculture ni bila kita kata kita boleh uruskan secara mampan, jadi teknologi baru dapat diperkenalkan. Di mana kita boleh contohnya IoT sekarang ni, sistem makanan auto feeding, kita boleh kata RAS system, bioflop system, apa juga sistem kita boleh dan kita boleh kawal. Berbandingkan dengan laut lepas. Ya. Okey, memandangkan doktor memang sendiri daripada industri kan doktor kan. Ya. Jadi kalau kita bercakap tentang graduan, pada pandangan doktor, apa kualiti yang industri perlukan daripada graduan-graduan masa zaman sekarang? Kita bukan kualiti setiap, bagi saya politeknik dia dah 10% akan sediakan pelajar yang terbaik. Tapi apa yang kita kena ingat, dan pelajar di luar sana, masyarakat di luar sana, kita kena ingat, kita kena ada minda. Kita harus menjadi usahawan daripada diri kita sendiri. Benda itu kena ada. Sebab bila benda itu bagi saya ada, dan kita akan nampak kita punya kecenderungan, kalau kita bekerja sekalipun, kecenderungan kita tu akan jadi yang terbaik. Sebab kita dalam fikiran kita untuk penghasilan. Betul. Ya, jadi kita bukan jadi macam graduan yang biasa. Itu satu perkara. Sebab kalau saya kata politeknik ni kenapa 110% lebih baik yang penyediaan dia kepada pelajar, sebab saya boleh kata makmal yang ada di Politeknik Jeli ni jauh lebih canggih daripada makmal yang di luar 10 tahun lepas. Itu memang tetap. Wah. Yang tu memang tetap ada. Kalau sendiri dulu awak belajar sini. Betul saya. Awak tahu perkembangan dia sekarang kan? Betul. Jadi awak tahu macam mana penyediaan. Dan Politeknik Jeli juga telah ada kolaborasi dengan Ain Aquaculture sini, kita ada kolaborasi. Di mana fokusnya itu adalah untuk mewujudkan pelajar tu yang terbaik. Tetapi daripada satu bidang, kita kena tahu aquaculture ni untuk jadi successful, kita ada pelajar kita yang daripada Politeknik Jeli ni yang pendapatan dia 6 angka sebulan. Kita ada daripada sini. Ada di antaranya. Sebab apa? Kalau tengok pelajar-pelajar tersebut ni, dia ada entrepreneurship dalam diri dia. Jadi persediaan dia tu lebih. Kalau kata hanya saya nak belajar aquaculture dan saya nak bekerja, itu mungkin terhad. Ya, betul. Tapi bila kita dah ada dalam mindset kita begitu, jadi kita lebih cenderung dan kita akan terbuka kepada pasaran itu sendiri. Ya. Okey. Ya. Bangga saya sebagai pelajar politik ini. Okey.
Okey, sekarang kita pergi ke segmen yang agak santai sikit, itu Sparta atau Alta. Jadinya saya sendirilah mula-mula masuk ke sini, ramai yang tertanya-tanya kenapa ambil kos ni kan, macam tu. Jadinya saya nak tanyalah doktor, aquaculture ni adakah kerja kotor dan tiada masa depan? Nah, itu yang saya bercakap tadi tu. Dia sebenarnya saya sendiri CEO dekat syarikat aquaculture. Saya tak ada apa kotor kan. Ceritanya macam ni. Dia apa juga yang kita ceburi, maksudnya pelajar dalam bidang aquaculture ni, dia kena ada 3 elemen. Bagi saya 3 elemen, 3K yang dia kena ada. Ini saya rumuskan sebagai mudah. Dia kena ada 3 elemen ni. Yang pertama, satu, dia kena ada kemahiran. Kemahiran teknikal dan digital pada masa sekarang ni. Okey? Kalau kita tengok, kalau dekat Kelantan ni, orang jual ikan bekuk. Ikan bekuk tahu ke? Ikan bekuk tu guna TikTok aja. Ikan bekuk guna media sosial. Jadi dia kena tahu teknikal untuk buat benda itu, untuk mengenalikan benda itu, dan juga dia kena tahu juga kemahiran digital. Sebab kita dah ke arah pendigitalan. Termasuk kalau belajar, dia kena tahu augmented saya sebutkan ini management of the disease of the fish, penyakit ikan tu, dan dia tahu macam mana untuk mengenalikan secara digital benda tu. Itu kalau kita tengok, kalau kita tengok di luar negara, macam syarikat di Norway apa semua pengendalian masalah penyakit ikan sekarang ini menggunakan digital. Jadi teknologi sekarang kita scan tengok ikan itu macam mana, dan kita boleh tengok cara ikan itu bergerak atau berenang, dan kita boleh bagi sistem boleh bagi tahu kat kita apa masalah tu. Itu zaman sekarang, tak macam dulu lagi. Jadi kedua, apa yang perlu ada di setiap pelajar ni adalah kreativiti. Jadi mungkin daripada ikan itu kita boleh wujudkan industri hiliran yang lebih bernilai tinggi. Sebab peternakan ikan ni kena faham, peternakan ikan, syarikat-syarikat tu kebanyakannya dia ada pengkhususan masing-masing. Contohnya macam Ain Aquaculture, kita buat keluar benih. Jadi kita tak bela besar. Jadi kita lebih spesifik pada situ. Untuk setengah syarikat dia bela. Jadi benda yang macam tu, dan kita kena lebih kreatif. Macam contohnya, saya ada sahabat saya yang mana dia pendapatannya melalui penjualan filet. Bukan ikan segar tu. Jadi filet yang dihantar ke restoran atau hotel itu permintaannya sangat tinggi. Jadi dia wujudkan perniagaannya berkisar kepada penghasilan filet. Ikan saja. Jadi kita kena tengok sebab permintaan dekat pasaran ini di mana yang kita sepatutnya meletakkannya. Contohnya, setengah orang dia suka filet, mungkin ikan yang lebih mahal. Tetapi kita boleh wujudkan contohnya dengan filet ikan tilapia, harganya lebih murah dan permintaannya untuk pasaran yang segitu. Jadi dia kena ada kreativiti untuk tu. Dan yang ketiga, setiap pelajar haruslah juga tanam dan ada pada dirinya adalah sifat kepimpinan. Walaupun dia berniaga sendiri, walaupun dia bekerja dengan orang lain, kita kena memimpin. Dalam keluarga pun kita memimpin. Jadi sifat kepimpinan inilah yang akan mengaturkan segalanya dan meletakkan apa juga yang kita lakukan itu pada tempat yang sepatutnya. Jadi tentang mitos kata kalau orang kata aquaculture ni kotor, tidak, kita ada banyak sistem. Macam RAS sistem, sistem sepenuhnya menggunakan tangki di mana
ikan diternak di dalam tangki, ikan dituai, ikan diharvest maksudnya tuai, dan juga sistem pengurusan daripada sisa aquaculture tu. Sisa tu tak ada seorang pun yang keluar berselut. Betul. Itu yang saya cerita. Jadi yang tu itu bukan mitosnya lagi lah. Itu kita kena faham. Ya. Okey, satu lagi adalah aquaculture ni kita beli ikan je kat rumah pun boleh juga macam itulah. Jadi itu adalah adakah auta ataupun fakta? Iya, dia aquaculture ni boleh bermula daripada rumah. Okey, ada satu contoh di mana seorang pengusaha Melayu di negeri Kedah. Okey, dia atas bermulanya perniagaan aquaculture-nya tu daripada hobi dan daripada rumah. Okey, dia membela ikan hiasan arowana. Okey, jadi satu peringkat dia ada, tak salah saya pada ketika itu, melebihi 20 ekor ikan hiasan arowana yang nilai tinggi. Contohnya emas Malaysia, jenis macam itu, arowana hijau. Jadi ikan-ikan tersebut itu dibeli oleh penggemarnya, dan bermula daripada situ dia menjalankan perniagaan aquaculture secara komersial, dan hari ini memang sangat berjaya. Dan aquaculture tu bukannya ikan makan saja. Jangan kita seketika dia ikan hiasan selain yang itu, dan juga tumbuhan. Kita mungkin ingat benda yang kita benda itu tak ada nilai komersial. Contohnya tumbuhan akuatik. Permintaan sangat tinggi di negara Eropah dan juga Amerika Syarikat sendiri. Contohnya anubias, dia sejenis pokok macam keladi, dia di dalam air. Pokok itu nilai dia satu pokok lebih mahal daripada kita pergi beli pokok hiasan yang besar tu. Dia macam anubias tu, dia lebih kurang dalam 3 cm macam tu. Dia dah pada jatuh nilai yang pada dalam RM50 satu pokok. Dan benda tak perlu besar. Untuk buat itu cuma kita mungkin ada lab, dan untuk laksanakan tissue culture, dan kita boleh buat benda yang macam tu. Permintaan sangat tinggi di Jepun contohnya. Dan kita tidak nampak. Saya suka cakap pasal jeli. Sebab jeli ni dengan adanya politeknik, sepatutnya dia jadi hak pengeluaran ikan air tawar, hak pengeluaran ikan hiasan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sumber air dia tu, Gunung Setong tu ada kat jeli. Air cantik. Ambil peluang, ambil cabaran, developkan, dan anak-anak jeli sepatutnya mengambil peluang ni. Kita boleh buat benda tu. Kita mampu untuk lakukan benda itu. Sedangkan kalau kita tengok negara-negara luar, macam contohnya China, sangat kuat dalam ikan hiasan, mengeluarkan ikan emas apa semua. Sumber air dia bagaimana? Terhad sangat. Jadi kita sepatutnya kuasaikan benda ini. Ya. Okey, baik doktor. Jadi memandangkan sekarang pelajar-pelajar SPM tahun lepas baru je dapat keputusan peperiksaan. Mungkin ada yang bertanya-tanya lah macam mana dia orang nak ceburi bidang ni. Jadi ada pesanan ataupun harapan untuk anak-anak muda yang doktor boleh kongsikan sedikit bagi pelajar-pelajar yang nak mula untuk ceburi bidang aquaculture ni? Ya, itu yang kita ni dah jadi, saya tak tahulah kenapa, mungkin sebab revolusi kita industri berlaku, di mana saya nak kata kita letakkan di sebelah bidang aquaculture dan bidang agriculture. Yang ni dua bidang ni, kita kata bidang satu macam tadilah mitos saya kata kotor. Lepas itu
tak ada apa orang kata macam tak ada star lah, tak ada dia tak ada lah. Aku aja. Okay. Saya CEO untuk aquaculture punya syarikat dan juga agriculture punya syarikat. Dan itu bukan nak cerita bab CEO, tapi benda ini boleh ke depan. Saya bercerita pada satu peringkat. Okey, saya dalam hidup saya ni, ini pengalaman sikit lah. Boleh. Di mana saya sendiri ceburkan bidang dalam aquaculture dan agriculture. Dua-dua benda. Saya menanam dan saya juga menternak. Dan satu, kita kena tahu benda ini, tak tahulah, bagi saya benda ini menguntungkan. Mendapat perolehan daripada situ. Jadi apa yang itu, dan contohnya pihak politeknik ni dia sediakan kelengkapan. Macam saya nak pergi berperang ni, dia sediakan diri saya untuk berperang. Jadi ambil peluang benda tu. Dan benda ini atas pengurusan daripada diri kita. Daripada diri kita. Macam ni lah. Kita boleh uruskan dengan baik benda itu dan hasilannya sangat lumayan. Sangat lumayan. Saya kata. Cuma kita kena tahu. Dan yang jadi masalah yang kita ni, mereka yang mencebur diri dalam bidang ini, dia selalunya tanpa pengetahuan. Kan kita dah okey, kalau kita di kampung, saya nak belah ikan, korek kolam, belah ikan. Kita tak tahu ikan itu dia punya apa caranya pembelaan bagaimana, apa masalah-masalah yang biasanya timbul. Kita tidak tahu macam mana pengurusan apa aquaculture tu yang baik. Disebabkan kita tidak ada benda tu, dan selalunya yang menyebabkan kita jadi tak percaya. Jadi kita tengok banyak. Kalau kita kata benda ni hari ini makin hari, kerana demand pasaran, keperluan pasaran domestik sendiri, banyak syarikat-syarikat baru penternakan ikan aquaculture ini wujud. Kenapa? Kalau benda ini tidak menguntungkan, kenapa kita nak buat? Betul. Ya. Okay. Jadi sebenarnya aquaculture ni kita boleh mula je lah sebenarnya kecil-kecilan dari rumah. Ya. Kemudian, tapi bagi saya, macam saya dulu, waktu saya nak menceburkan diri itu, saya sendiri pergi ke Jabatan Perikanan. Saya masih ingat lagi, pada tahun itu saya pergi ke Pusat Perkembangan Aquaculture Jabatan Perikanan Malaysia di Jitra, Kedah. Untuk belajar. Sebab saya punya lulusan bidang lain, saya belajar cara pengurusan ikan, saya belajar cara nak breed ikan, saya belajar cara kualiti air, macam mana nak guna peralatan apa semua. Jadi saya belajar kerana saya nak pastikan yang saya dapat menguruskan saya punya aquaculture ni dengan baik. Jadi benda tu kena, dan pelajar juga. Jangan kata benda aquaculture ni tidak menguntungkan, apa yang tiada masa depan. Tidak. Sebab kita, macam saya cakap tadi, sekarang pada 2024 kita telah menghasilkan 40% sumber protein melalui aquaculture di Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Dan kerajaan perlukan dinaikkan ke 60%. Kita perlukan usahawan dalam bidang ini. Tetap dah kita perlukan pelajar. Betul. Dan uniknya di Malaysia ini hanya ada 2 politeknik yang menghasilkan graduan daripada bidang aquaculture. Satu, silalah datang ke Politeknik Jeli. Ya, satu lagi di Sanakan. Tapi ambil peluang datang. Dan kita boleh tengok. Dan saya tengok sendiri sistem di Politeknik Jeli ini baik. Dan kita berganding bahu bersama Politeknik ini untuk terus menaikkan dan memajukan sistem yang sedia ada. Jadi dia bukannya hanya bergantung kepada sistem tu. Jadi dengan kolaborasi Politeknik ni sebagai pihak akademik,
kita nampak bukan banyak tu, saya sendiri terlibat dalam memastikan silibus tu relevan pada masa sekarang di Politeknik Jeli dengan apa keperluan industri. Jadi benda ni bagi saya adalah sangat cerah. Jadi benda dah disusun atur. Politeknik ni macam dia tak ada tangan. Selamat datang. Datanglah ke Politeknik untuk belajar. Ya. Okey Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Akib sebab sudi join live kami pada hari ini. Sangat banyak input-input yang kita terima. Mungkin pelajar-pelajar bolehlah, mungkin ada yang ingin bertanyakan soalan ataupun sebagainya, bolehlah tanya sendiri pada kami ataupun pensyarah-pensyarah yang lain. Jadi sebelum tu saya pun nak bagi nasihat kepada pelajar-pelajar, bukanlah nasihat, kira macam nak ajaklah, marilah masuk Politeknik Jeli bidang akupunktur ataupun agroteknologi. Saya nak kan kalau boleh generasi sekarang ni yang bersama dengan Politeknik ni kena ingat Politeknik ni bukan hanya orang kata mengeluarkan graduan, tetapi mengeluarkan graduan yang boleh mencetuskan revolusi makanan. Maksudnya mereka ini dapat bukan sekadar graduan yang lepas ni datang cari kerja. Tapi mereka inilah yang akan mencipta pekerjaan untuk masyarakat. Betul. Jadi bukan saya nampak Politeknik itu dah bersedia. Jadi kita sangat alu-alukan pelajar untuk menjadi sebahagian daripada pencetus revolusi makanan bagi saya. Ya. Mungkin ramai lagi student yang anggap masuk ke IPTA ni hanya datang untuk belajar. Ya. Bila keluar tu dah tak tahu dah nak buat apa, betul tak Doktor? Ya, betul. Ramai lagi masih macam tu. Dia ni bidang aquaculture ni kadang-kadang kita satu yang saya duduk tengok, kita tengok hanya ternak ikan. Tetapi yang di sekeliling tu kita tak tengok. Macam ini kolam, ini dunia. Kita nak yang kolam ini pencetus kepada dunia tu. Jadi kita kena tengok. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Kita boleh wujudkan alumni daripada Politeknik ini yang boleh membuatkan yang boleh merancanakan satu saya kata agropelancongan, kerana kita punya Gunung Setong ni dekat je dengan kita je. Di mana orang boleh dapatkan ikan, makan fresh. Itu adalah satu industri sekarang ni. Agropelancongan adalah satu industri. Kenapa kita tak ambil peluang tersebut? Jadi jangan hanya orang kata kita kata benda itu harus berkisar di bandar. Kita kena ambil kemakmuran yang ada di luar bandar ini untuk mengajak mereka yang di bandar tadi itu untuk sama-sama menikmati apa yang kita perolehi daripada kawasan amanah ini. Katanya macam mana boleh terdetik nak semua bina aqua pada ketika itu, apa yang Dr. Akib nampak kondisi aqua pada tahun bila? Tahun 1998. Jadi cerita dia macam ni, mudah je. Saya daripada berhenti kerja daripada luar negara. Jadi saya balik ke Malaysia ini, saya tengok apa yang, sebab saya tak ada pengalaman dalam bidang perniagaan. Jadi apa yang saya buat, saya membaca dan saya buat sedikit research. Apakah bidang perniagaan yang agak low risk bagi saya? Jadi daripada situ saya tengok salah satunya yang menarik minat tu adalah aquaculture. Dan daripada situ saya menyelaminya. Tidak saya terus pergi buka bisnes macam tu. Jadi saya pergi
belajar. Jadi di mana saya nak belajar waktu tu? Jadi saya mendapatkan informasi yang lebih di mana saya pergi ke Jabatan Perikanan sendiri untuk menambahkan sedikit ilmu sebelum saya mencari bina. Ya. Soalan? Ya, sebenarnya. Dia sebab aquaculture ni, yang saya bagi tahu ni, dia adalah benda yang kita boleh uruskan dalam lingkungan peternakan tersebut. Jadi air boleh kawal, kita boleh kawal. Ikan kita boleh kawal. Penyakit kita boleh kawal. Jadi bila kita dah boleh kawal benda itu, jadi sepatutnya ianya low risk. Kalau kita tidak boleh kawal, lain cerita. Tapi kita boleh kawal. Sebab saya bagi tahu, contohnya kan, macam sumber air yang baik daripada macam air bukit, Gunung Setong apa semua ni, sumbernya dan air yang masuk ke kolam kita tu, kita kawal daripada awal. Jadi kalau ada masalah tu, kita dapat rectify daripada awal. Kena pasti daripada awal. Begitu juga penyakit ikan. Bila kita tengok apa masalahnya tu, kita dapat rectify daripada awal. Apa juga perniagaan perlukan kawal selia. Betul? Kita bela tinggal ikan dalam kolam, kita sendiri tak pergi tengok, tak boleh juga. Sistem IoT yang terbaru sekarang ni, monitoring penyakit ikan menggunakan di hujung jari, pun dia pun perlukan input bagaimana ikan itu. Kalau sekarang bagi gambar, dia pun tak boleh nak rectify. Jadi input yang penting tu, yang awal tu. Jadi benda ni semua perlu. Sungguh pun kata kita boleh kawal di hujung jari. Saya lah ada soalan kan. Jadi berdasarkan pengalaman doktor lah sepanjang ni kan, dekat luar negara kan dah banyak dah mula smart system untuk aquaculture ni kan. Jadi kat Malaysia ni banyak dah ke company-company yang dah mula dengan kita dah mula. Sebab kita kena tengok dia smart system ni, dia ada sistem di dalam in-building system. Juga menggunakan smart system, dan satu lagi adalah dalam sangkar atau kolam. Itu dua perkara yang berbeza lah sebenarnya tu. Jadi dan satu lagi, kita kena tahu juga keperluan untuk sistem itu diguna pakai dalam peternakan aquaculture kita. Macam contohnya, perlukah saya memasang sistem orang kata untuk mengenal pasti penyakit ikan atau auto feeding bagi peternakan ikan keli? Kena tengok. Macam wajar atau tak. Tapi mungkin ikan itu wajar kalau saya bela ikan koi. Betul. Mungkin ikan tu wajar bila saya bela ikan empurau, contohnya ikan kelak. Jadi kita kena tengok dah adaptasi, kesesuaian. Itu sebab saya kata apa yang belajar di politeknik ini, dia akan menyebabkan kita dapat mengambil keputusan dengan baik untuk kita menceburkan diri dalam bidang tu nanti. Sebab dia sediakan kita, dia nampakkan kita benda tu. Ya. Biasanya ikan air tawar boleh ke dikembangkan ke air masin, dan contoh ikan? Nama syarikat saya Ain Aquaculture Sdn Bhd, dan saya adalah pengeluar benih untuk ikan kerapu. Ikan kerapu bukan ikan air tawar. Ikan siakap itu kita buat keluar. Ikan talapia air masin. Itu sebab saya kata datang belajar ke politeknik ni, sebab dia kena tahu. Sebab saya kata ikan siakap, adakah kita tahu ikan siakap tu pada umurnya atau beratnya kurang daripada 2 kilo, atau umurnya lebih kurang daripada 3 tahun, lebih kurang macam tu, ianya adalah jantan. Tetapi bila dia dah melepasi tahap itu, ianya adalah betina. Lebih kurang janda. Ya. Itu kita kata banyak benda kita, itu pentingnya datang ke politeknik ni, kena tahu.
kita ada cara untuk bagaimana kita boleh biarkan ikan tilapia. Ada banyak sistem yang kita boleh buat, banyak cara. Kena datang belajar. Kalau tidak kita tahu, kita nak belajar saja. Dia macam tu. Jadi kita kena tahu. Dan kalau kita tengok, ramai bidang ni sangat sangat luas. Spesifikkan kita nak ke mana. Pengeluar air benih. Nak keluar air benih tilapia permintaannya sangat tinggi. Orang tak ada nak buat. Kenapa kita perlu import benda-benda macam tu? Sebab kita sendiri dah banyak. Jadi kita kena tu. Boleh buat. Jadi aquaculture ni bukannya dia selagi mana dia dalam air. Itu. Bukannya kata dia air tawar atau air masin, tak. Selagi mana dia dalam air. Ya. Bukan ikan saja kan? Ia bukan ikan saja. Apa molluska juga. Contohnya saya juga pengeluar tiram untuk negeri Kelantan, Pantai Timur dan Pantai Timur lah Terengganu sekali. Jadi pengeluar tiram. Tiram tak duduk air tawar. Jadi benda tu boleh. Jadi kita kena tahu. Jadi pentingnya kena ada ilmu. Jadi ambil peluang, macam contohnya politeknik ni kan, datang untuk ni. Ya. Dan saya fikir ke depan ni pun politeknik akan ada juga podcast untuk berbincangkan apa yang industri aquaculture ni alami dan di mana yang kita boleh tambah baik. Sebab dia adalah satu pusat akademik. Jadi inilah yang mereka sediakan sebenarnya. Ya. Okey, jadi ada beza ke ikan air tawar, ikan tilapia air tawar dengan ikan tilapia air masin? Karakteristik dia. Kena rasa. Kena rasa. Macam ikan siakap. Kita ada siakap air tawar. Siakap air masin. Jadi ikan itu dia dapat adapt setelah kita asuhkan ikan tilapia tersebut daripada air tawar kepada air masin. Begitu juga sebaliknya untuk ikan siakap. Sebagaimana kita pernah menghantar benih-benih ke Perlis di mana dia menternak ikan siakap di dalam canvas. Dan canvas tu adalah air tawar. Jadi kita asuh ikan tu. Bila doktor mula dengan tiram tu? Tahun bila? Kita dari saya rasa tiram kita baru bermula aggressively 3 tahun yang lepas. Menarik. Ya. Dan kita bukan kita syarikat perniagaan, tapi kena ingat kita juga berkolaborasi dengan pihak akademik. Macam saya buat tiram, saya bersama Yanti yang Malaysia Terengganu. Jadi kita bukan kalau orang Kelantan ni kata bukan kongsi-kongsi lah. Kita ni memang kita sebab benda tu perlu. Jadi untuk memahami macam kita bela kucing di rumah pun kita nak faham kucing tu kan. Macam tu lah. Jadi saya buat ikan, kita nak mendalami, kita nak tahu ya. Ya. Okey, jadi conclusionnya kat sini, aquaculture ni bukanlah sekadar beli ikan, kita perlu ada ilmu dan kemahiran yang tinggi sebelum nak memulakan sesuatu. Okey. Jadi terima kasih Dr. Akib. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Banyak perkara-perkara yang Dr. kongsikan kan. Okey. Mungkin akan datang kita boleh jumpa Dr. lagi ya. Okey, jadi terima kasih juga kepada semua pendengar yang sudi join live kami pada pagi ini. Okey, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih. Bye.